Assalamualaikum. Jangan lupa like, follow, subscribe RHM Media, RHM Garage, Hamzi RHM. Weh, kalau kita tengok, selalu kita tengok single turbo. Tapi hari ini kita tengok kereta double turbo. So, bila masuk, memang pergi bos. Kena pandai handle saja. Bila masuk, orang yang bawa turbo dia faham. Dia bawa ni memang dia faham ya. So, apa yang dia main dekat RHM Garage, dia upgrade brake system depan belakang. Bila enjin dah laju, dia memerlukan stopping power yang padu juga. Kita tak takut kereta tak boleh laju. Tapi kita takut kalau kereta ni tak boleh berhenti. So dia buat apa? Boleh tengok. 20Z. Original daripada Porsche. Saiz 410mm. Cun-cun, fit-fit, ngam-ngam. Buat elok-elok masuk. So belakang pun sama. Daripada drum, kita convert ke disc brake. Boleh tengok Digandingkan dengan rotor Brembo, ketebalan memang tebal lah. Dan dia boleh tahan panah dengan baik. Dan juga handbrake. Jarang kita tengok pick-up ni buat belakang disc brake. Jarang. Tapi saya sarankan buat. Sebab belakang ni pun dia ada bergerak lah. 4 wheel So memang memerlukan braking yang lebih padu. Kereta ni boleh buat drift lah. Sebab apa? Sebab dia ada handbrake. Pandai dengan tak pandai lah ni. Contoh dia pandai dengan tak pandai buat handbrake. Pick up. Tengok dalam. Mari tengok dalam sikit lah. Kita belanja dalam dia. Meriah bang. Ini konsep Thailandnya. Padu tak padu? Padu lah. Ini memang tak murnya dengan 2 turbo, dengan brake depan belakang, dengan Tapi insyaAllah kita buat yang terbaik lah. Siapa-siapa yang pakai pick-up ke, yang pakai kereta biasa apa semua, memang mana tempat yang nak upgrade brake, di RHM Garage. Terima kasih yang mana sentiasa tengok, sentiasa like, sentiasa komen. Bye-bye. Assalamualaikum.